mencari inisiatif untuk menjadikan dia salah satu sumber pendapatan dengan bila dia kumpul misalnya minyak antaranya. Kalau pergi dekat kabin tu, dia kumpul minyak. Minyak 1 kilo RM3. Ada yang sebelum ni pernah capai RM3.50. So, itu adalah sumber pendapatan kepada komuniti di situ. Maknanya dia mengumpul sisa yang ada untuk dijual lah. Ada yang dia bekerjasama dengan SWM sebab ada token kan, yang boleh diubah jadi duit. Dan ada juga peralatan lusuh contohnya, yang mereka boleh jual. Baju-baju pun ada bila dia dah jadi satu hub tempat untuk pengumpulan sisa-sisa ni lah, maknanya pakaian ke apa, dia boleh tukar kepada duit kerana baju-baju ni ada harga, ada nilai. Semuanya elok-elok. Bila mereka tahu ada tempat, dari komuniti setempat, tahu ada tempat pengumpulan, mereka akan dengan suka